Rupa-rupanya kawasan belakang tanah saya ni tempat air kotor. Saya perasan lepas saya ratakan tanah dan hujan lebat. Lopak-lopak air kotor ni bukan punca dari saya sebab saya memang tak ada buang air kat sini. Ini datang daripada kawasan kampung ini. Sebab saya punya tanah ni adalah kawasan antara tempat yang terendah. Anggaplah ini tanah saya rendah dan jiran-jiran tu tinggi sikit. Disebabkan kawasan sini tak ada longkang, biasanya orang akan buat parit dekat tepi sepadan tanah dia macam ni. Ini akan jadi kawasan resapan lah untuk air hujan ataupun air daripada rumah. Ada juga yang jenis buat lubang resapan macam ni untuk buang air. Tapi bila tak pakai grease trap, air yang dibuang mengandungi minyak. Minyak ni pula akan buatkan sistem resapan kita tersumbat. Dah tak function dah sistem resapan tu. Bakteria baik pun tak boleh nak hidup. Kena pula hujan lebat. Sistem resapan yang dah mati tadi akan melimpah ke kawasan yang lebih rendah sambil dia bawa sekali minyak dan sisa yang sudah mereput. Dia akan bau sikit lah. So sekarang bila air daripada parit-parit dan lubang resapan melimpah pergi ke saya punya kawasan tanah, apa saya boleh buat? First, saya educate orang. Itu dekat platform Bani buat lah. Saya educate macam mana kita nak kawal air yang keluar dari rumah kita ni bagi bersih. Contohnya perkenalkan sistem resapan jenis batas. Ni satu teknik. Kedua adalah apa yang saya boleh buat. Saya boleh korek tanah dan buat longkang batu. Ini kos tinggi lah sebab nak pakai batu punya longkang. Air kat belakang tanah tu saya akan salurkan pergi ke main hole depan, kemudian pasang pump untuk pump ke longkang. Sebab kawasan saya ni bukan tak ada longkang, cuma longkang ni jauh seberang jalan. Pump tu pula diperlukan sebab tanah saya ni lebih rendah daripada longkang. Tapi itulah, bila air yang keluar ni kemungkinan air kotor pergi ke longkang, buatkan longkang busuk. Saya tak nak. Nanti bau pula kat rumah orang lain. Tak nak lah. Saya nak explore di mana saya gali tepi tanah macam parit tapi dia lebih besar. Contoh kalau macam parit biasa saya macam ni, yang ini saya akan buat dia lebih besar dan landai. Saya nak fokus tambah luas permukaan air bila air ni bertakung. Bila ada limpahan air, dia kat sini dan tertumpul lah. Lepas tu saya akan gali maybe dalam setengah meter kedalaman dia. Bukan dekat satu lubang ni saja, tapi dekat sepanjang belakang tanah saya dan selebar 4 meter. Tak adalah saya naik manual. Saya akan panggil backhoe lah. Tarik sampai belakang. Saya nak buat tanah kat belakang ni rendah sikit supaya air tu terkawal pergi ke sini saja. Tak adalah mengotorkan kawasan tanah saya yang lain. Dia kumpul setempat belakang ni. Dan ini akan dijadikan wetland. Kita gunakan alam untuk tapis air. Cool kan? Minyak-minyak dengan kotoran organik ni boleh terurai. Cuma dia ambil masa. Kalau macam kat tanah liat sekarang ni tak ada apa-apa kan, adalah sikit spot yang ada rumput, okey lah. Tapi kalau tempat yang tak ada rumput, just tanah liat saja, air bertakung atas tu, mungkin air yang berminyak, itu nak uraikan tu dengan kena UV matahari ni maybe berbulan-bulan. Kita perlukan bantuan mikroorganisma dengan bakteria. Sebab tu kalau tempat tu berumput, dia cepat sikit nak urai. Tapi kalau saya biar macam tu, dia punya minyak tu, dia punya kotoran tu tak terkawal lah, dia akan pergi bersepah. Bila ada spesifik tempat dia, kita akan kotor dekat satu kawasan saja. Dan saya akan tanam beberapa tumbuhan. Contohnya, saya tanam pokok kana untuk fokus uraikan sabun. Dan letak pula pokok keladi air ni, bagi dia sedut amonia dengan nitrat. Pandan pun boleh, bagi wangi dan securekan kita punya tanah. Macam securekan beli kereta second hand. Kalau korang tengah ucap kereta tapi tak boleh buat decision kan, boleh try Scroot. Korang boleh masukkan nombor plate kereta, lepas tu pilih jenis apa. Contoh kereta ni berdaftar di Malaysia, lepas tu saya nak pakai ni instant punya. Tunggu kejap dia proses, lepas tu kita akan dapat Scroot punya report. Nak tahu kereta ni pernah accident ke, kena banjir ke, pernah dicuri ke. Bila ada data gini, confident lah kita nak buat pilihan. Ini report instant lah, dia ada macam-macam fungsi lain lagi. Korang pergi je scroot.my. Okay, jom sambung. Bila kawasan air bertakung tu luas dan cetek, dia cepat kering sebab boleh disejatkan. Kita tak boleh nak depend sangat pada tanah ni sebab tanah saya ni jenis tanah liat, akan lambat. Bila kita plan buat kawasan air bertakung macam tu, akan ada satu lagi problem, iaitu nyamuk. Nyamuk ni nak atasi, kita boleh guna chemical, tapi saya tak nak. Saya boleh gunakan benda yang kalau korang nampak sekarang ni, ada banyak pepatung tau. Kita boleh nampak dia boleh gelega dekat lopak air ni. Ni satu, hujung tu dua ketul. Dekat tepi saya ni ada seekor lagi tengah bertenggek sebab dia nampak banyak lopak air sini. Pepatung suka dekat tempat yang ada air. First, pepatung akan bertelur kat dalam air. Dia akan mengawan dekat sekitar situ. Dan dia akan memburu dekat sekitar air juga.
Masa pepatung ni jadi lawa, dia makan jentik. Bila dah besar jadi pepatung, dia makan pula nyamuk yang dah besar tu. Jadi untuk menjemput lagi pepatung ni datang, kita kena ada tempat untuk patung tu. Tempat yang membolehkan dia perching. Perching ni adalah bila mana pepatung tu hinggap dekat tempat tinggi untuk scan kawasan tu. Kalau dia nampak binatang, dia pergi sambar. Tu yang kita boleh tambah lagi macam pokok teratai untuk dia perching, pokok berembang air ni. Ataupun saya boleh ambil cocok batang besi, lepas tu ikat kawat atas tu. Nanti itu pun dia boleh jadi tempat untuk dia perching. So result dia, air kotoran tu saya boleh kawal supaya tak bersepah dan akan pergi setempat saja dekat belakang. Kedua, air yang kotor tu boleh dirawat. Saya boleh tolong rawatkan air yang kotor tu sebab kita dah buat wetland. Air tu kita akan expose dengan UV, kita akan ada mikroorganisma dengan bakteria dekat bawah sini. Lepas tu perlahan air tu diserap balik ke dalam air bawah tanah. Sebab tu saya tak nak gali dalam sangat sebab saya nak still ada space antara kawasan wetland saya tu dengan air bawah tanah supaya mengurangkan kotoran yang masuk ke dalam air bawah tanah. Tapi bukan sekarang lah. Saya nak settlekan, saya tengah set up cabin, buat extension cabin, lepas tu buat decking. Lepas tu mungkin saya boleh explore ni sebab nak kena panggil backhoe. Lepas tu nak gambus balik tanah-tanah ni dalam tu sebab ini tanah liat je, tak cantik untuk bakteria ataupun mikroorganisma untuk hidup kat kawasan tanah liat ni. Saya akan campur dengan pasir dan campur dengan maybe tanah orang tanam pokok tu, campur-campur sikit, lepas tu godak-godak kan, biar ekosistem tu cantik untuk buat wetland yang bagus. Alright, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video dekat channel Marik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.